Anak mati. Anak mati, kita tahu kita reda, itu ketentuan dia. Yang kita tak puas hati ni, siapa yang bertinggal dia? Tu. Itu luahan Rohani Saad, ibu kepada Allahyarham Mustaqim Mansur yang meninggal dunia akibat kesejukan melampau sebelum mayatnya ditemui di Gunung Liang Perak pada 16 Oktober. Rohani 64 tahun berkata, dia terkilan dengan tindakan rakan-rakannya yang meninggalkan Mustaqim seorang diri yang sedang mengalami kesakitan pada kaki hingga anak sulungnya itu pergi buat selama-lamanya. Lebih memberitkan katanya, pelbagai versi alasan diberikan berhubung kehilangan anaknya itu yang mana ia tidak dapat diterima sama sekali. Kaki dia lah krem, tak apalah. Tak apa, dia ada dengan guide. Kemudian dia buat macam tu ya. Kemudian dia kata guide turun 2 hari tinggal dia. Lepas tu naik balik kata tak ada. Dia orang cerita. Kita tak tahu cerita macam-macam cerita. Yang ni adik ipar kata dia orang cerita katanya 6 jam cari tak jumpa. Polis naik bomba polis pun semua naik. Berapa 3 jam kot, 3 jam lebih nak sampai atas. Dia kata dalam pukul 2, pukul 3 awak boleh jumpa pun. Bomba jumpa pun. Yang hampa kata 6 jam hampa cari tak jumpa. Awak naik ke puncak sikit pun. Maksudnya kat puncak tu je lah dia tak Tak pergi ke mana lah. Duduk kat yang tu lah apa tu. Itu saja. Lepas tu tak buat report polis. Bini dia buat report polis dekat mana? Dekat Sungai Petani. Buat report polis baru boleh tahu. Polis ni telefon kat Berang. Telefon kat Berang. Berang kata tak ada. Bini dia naik pula tengah malam buta pergi kat Berang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas ditemui di Tanah Perkuburan Islam Lahar Tabut, Penaga di Kepala Batas hari ini. Terdahulu jenazah Allahyarham Mustaqim selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan bersebelahan pusara datuk dan neneknya selepas solat subuh. Allahyarham yang juga anak sulung daripada 3 beradik itu bekerja sebagai eksekutif teknologi maklumat dan meninggalkan seorang isteri, Nur Faratin Muhammad Osman, 31 tahun. Rohani berkata, kali terakhir dia bertemu dengan anak sulungnya itu sehari sebelum Mustaqim pergi menyertai aktiviti pendakian berkenaan. Kita